Dan biasa kalau siapa-siapa yang sampai ke sini, petugas-petugas PJH akan ambil beg. Setiap tahun proses dia berbeza. Jadi tahun ini beg-beg besar akan dihandle ataupun akan diletakkan di tempat bagasi. Jadi tak adalah kalau tahun lepas penuh bagasi kat sini Tahun lepas bagasi penuh dengan kita nak beratur, kesian dekat jemaah kena bawa 5-6 orang. Tapi tahun ini bagasi besar akan pergi dekat sana. Terus check in. Nanti yang bagasi kecil kena bawa sendiri. Tapi tetap 30 kilo. Yang bagasi besar lah, insya-Allah. Okey. Okey, kalau kita tengok dia orang bukan saja-saja je angkat beg jemaah sebenarnya, dia orang tengah buat counting. Buat counting termasuklah kalau lah dah lambat sangat dia orang akan call jemaah call jemaah sekarang ni Umi. Sekarang ni berapa orang jemaah dah sampai dah? Lebih kurang dalam 70 orang dah ada dah, insya-Allah. 70 orang dah ada Semua rasanya datang awal kot tahun ni sebab tadi jalan tak jam Jalan kurang jam. Kalau pukul 6 sekarang, innalillah. Okey, kalau sebagai petugas tadi sampai pukul berapa tadi? Kami sampai seawal 3 petang. 3 petang. Cik Isa 3 petang. Cik Isa 3 petang? Kita datang seawal 3 petang. 3 petang Okey, Cik Isa pun pergi juga tahun lepas. Memang kita nampak banyak perubahan lah yang telah ditukar oleh pihak tabung haji. Belum lagi mic. Sebab ada Bang Cik lah. Saya pergi haji tahun lepas bersama Bang Cik. Pengalaman yang sangat memuaskan. Banyak info daripada Bang Cik. Sangat best. Terima kasih Bang Cik. Ni Bang Cik. Ni pun Ni pun sebenarnya jemaah CS juga. Jemaah CS Okey, bolehlah kalau macam boleh tak bercakap sikit dekat ni? Dekat dalam bercakap sikit dan macam manakah bukannya kita cakap kita pilih CS tu ketentuan Allah SWT lah. Tapi cara kerja CS daripada mula-mula dari terpilih. Sikit tak? Sangat puas hatilah sama detail. So dia rumuskan apa yang kita pernah training sebelum ni lah, kursus sebelum ni. Cara balas WhatsApp laju tak? Sangat laju. Kalau tanya apa-apa? Sangat laju. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Haji. Tak berkenalan Haji, nama apa tadi? Saya Narus. Narus Ya, okay. Narus. Okey. Minta maaf lah sebab Bancik belum lagi berkenalan dengan semua. Ya, kita pernah berjumpa masa kursus saja gitu. Tapi kadang-kadang lah masa kursus tu Masakan ni pun ada gambar dengan masakan ni pun ada. Minta maaf lah kalau tak teringat ke kan. Okey, nanti kita akan bergambar penuh kat sana 48 hari. Insya-Allah. Okey, sekarang jam dah 5.45 petang, 5.47 petang. Tapi dia tak pegang list nama. Bancik nak tengok list nama dah berapa ramai dah turun. List nama dekat depan. List nama yang depan. Berapa ramai kita datang je. Jadi insya-Allah. Okey. Okey. Nampak muka sama. Adik-beradik. Adik-beradik Okey. Ya saya. Dia sahabat kita. Ya saya. Daripada Al-Ustaz. Daripada Al-Ustaz. Salam. Dia ada bagi ceramah malam semalam. Oh, malam semalam. Dia pun bawa mutawir juga. Okey. Ustaz, rasa saya Ustaz Jaafar ke Ustaz Samsul macam tu lah. Lebih kurang macam tu kan. Dia kata pergi ke mana? Kata pergi ke CS. Ada kenal ke? Kata saya sebut nama Bancik lah. Glamour dia. Tak ada lah glamour pun. Salam kat Ustaz. Okey, ada nombor kan Ustaz tu? Rasa ada. Ada. Nanti kita doakan Ustaz dapat pergi lagi untuk haji. Okay. InsyaAllah. Okey, settlekan dulu. Nak tengok berapa ramai lagi. Sebab Bancik tahun ni bertugas. Nak tengok berapa orang kita sampai. Okey, kita tengok berapa orang kita sampai. Tengok berpeluh dah. Petugas-petugas tanah air. Okey, kita dah sampai dah berkumpul ni. Biasanya kalau petugas-petugas yang akan mengiringi sekarang ni tak akan bertugas lah. Tengok Haji Masnah yang mengiringi dia tak akan bertugas lah. Sebab kita akan bertugas kejap lagi. Biasanya kita bagi relax dulu. Dan saja je lah macam yang tengok ramai lagi tak yang Haji Mir tolong tengok berapa ramai? 20 orang tak datang. 21 orang. 21 orang lagi tak datang. Masa ni lah petugas-petugas haji akan jadi kelang kabut lah. Sebab pukul 6 belum datang lagi 21 orang. Dia orang biasanya akan call lah tanya khabar. Dia akan call tanya khabar dekat mana apa semua supaya bila tabung haji buat pengumuman nanti senang nak jawab. InsyaAllah. Inilah kaunter kelengkapan ni. Kita akan dapat gelang kat sini lah. Jadi bila pemakaian gelang ni Bancik pesan biarlah ahli keluarga yang kita tinggalkan tolong pakaikan ahli keluarga yang kita tinggalkan tolong pakaikan supaya menjadi satu kenangan supaya ataupun yang tak pernah pergi haji. Yang tak pernah pergi haji suruh dia pegang dulu. Mana tahu insya-Allah tahun-tahun depan dia orang pula yang pergi haji insya-Allah. Tahun ni ada ahli keluarga kita pakai gelang.
Jom, bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang tolong pakaian gelang pun dapat pergi haji nanti, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Macam Ustaz Azhar Ustaz Azhar berapa gelang dah dapat dah? Lain macam. Gelang yang takkan dapat walaupun berkahwin. Gelang apa? Gelang ni lah. Gelang haji. Tapi kalau pakai masa bukan musim haji, haram ke halal? Kalau bukan musim haram. Musim haji harus lah. Musim haji harus. Musim haji harus. Kalau kita nak pergi pakai suka-suka kat Malaysia boleh tak? Boleh lah. Tak boleh Saja je kacau Ustaz. Kita terima kasih jugalah kepada sebenarnya ni jemaah tahun lepas KT 95B sanggup gigihnya. Tadi hantar cakapnya ingatkan hantar saudara-saudara. Tak, cakapnya hantar kita orang yang bertugas ni kan. Macam mana perasaan hari ni di Memimpik? Rasanya nak repeat balik tak? Ya, rasa macam nak repeat semula dengan macam teringatlah balik momen yang setahun yang lalu, tapi rasa macam sekejap sangat. Tiba-tiba dah nak menghantar jemaah haji. So saya doakan semoga petugas CS dan jemaah CS semua dan semua jemaah yang lain dipermudahkan urusan dan mendapat haji yang mabrur. Seronok ni menghantar orang, rasa sebab punya kan. InsyaAllah ada rezeki pergi lagi. InsyaAllah. Dan cuba tanya apa sebab dah pergi tahun lepas kan. Macam mana tahun ni arrangement tabung haji? Agak baik macam mana ke? Untuk yang tahun lepas? Untuk tahun lepas dengan tahun ni banyak beza kan? Okey, macam tahun lepas saya sendiri rasa macam VVIP sangat, okey? Macam masuk terus di usher semua. Jadi saya rasa macam memang tetamu Allah dilayan, sampailah naik bas sampai ke immigration, sampailah ke Mekah. Jadi rasanya tahun ni pun semakin baik dan saya memberi pujanlah kepada tamu haji dan juga CS Holiday. Terima kasih banyak-banyak. Ni semua reunion. Orang panggil apa reunion? Saya ni feel sikit kalau bahasa-bahasa ni. Alumni. Okey, alumni. Dan diorang ni kat Malaysia sebenarnya selalu jumpa. Banci jarang jumpa. Banci tak jumpa. Lepas tu diorang kadang-kadang buat kenduri. Diorang post dekat grup. Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang. Balik sekali-sekala katakan. Okey, CS Holiday dapat dulu sebab mewakili tiang yang awal 12. Jangan risau, jemaah-jemaah ni ada juga yang bertanya jadi jamak kat mana, kita akan jamak kat dalam. Sebab walaupun kita orang Sepang tapi kita dah dikira perjalanan dah, insya-Allah. Macam tahun lepas kena sembahyang Jumaat. Orang Sepang pun tak lagi sembahyang Jumaat. Insya-Allah. Kita ikut je apa yang tabung haji aturkan. Insya-Allah. Kita doakan jadi anak yang soleh nanti. InsyaAllah. Beginilah suasana dia. Menunggu di KLIA dengan balai menunggu di Memimpik. Ni balai menunggu di Memimpik lah. Sementara siapa nak semayang boleh semayang. Dan dekat sini juga kalau siapa-siapa yang naik Saudi Air akan dapat makan dekat sini. Iaitu apa aja tahun ni? Mihun. Mi goreng. Tahun lepas mi goreng Saya tak ingat dah. Macam mana banyak benda ingat. Dia tak ingat bab makan ni. Dia tahu makan je. Tapi alhamdulillah lah, Bancik pun agak kelaparan. Kita makan dulu baru kita solat jamaah takhir lah kejap ni. Okey. Terima kasih. Jom kita naik bas. Bas Kifah. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Doakan saya. Doakan insya-Allah.